Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa, 14 hari bulan Oktober 2025 Masihi, bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.52 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya keluar lepas semaya Isyak saya keluar. Video daily report tu tunggu semaya Maghrib dan semaya Isyak. Kemudian lepas semaya Maghrib tadi pukul 9.30. 9.20 kita keluar. Saya pergi keluar, pergi makan si orang dah maksu tu. Lepas tu mak susuk tu, lepas tu mak susuk ketinggalan. Makan nasi goreng ikan masin sana dengan tukar duit shilling lah. Beserta dengan tukar duit shilling, bagi RM30 duit shilling. Inilah RM30 satu buku tu. Beli nasi goreng RM10 ya. Jadi cucu RM20 ya. Lepas tu singgah kedai Fikri biasa. Fikri tu beli barang beli dari dapur, beli barang. Lepas tu terus balik ke rumah lah. Tidur pukul dah awak juga, belum ngatuk hangguk pun. Ada pukul 1, tak tahu, dah pukul 12. Semua tu duduk senguk apa mana kau dengan gitu. Mungkin yang kada dah pukul 1 kot lah cenderung tu. Bangun tadi dah pukul 6.50. Bangun terus mandi semai subuh. Kemudian makan sarapan. Lepas tu terus pukul 7.50 pergi ke Fikri, minum pagi. 8.30 tu terus tolak pergi Pak Kerja sampai sana dah 8.40. Terus buat kerja. Lepas tu hari ni sudah siap kerja dah pukul 3.26 tu aku ya. 3.26 pula. 3.12 petang. Siapa pagi. Lepas tu terus balik ke sini, balik ke rumah, terus singgah ke rumah Kak Nen saya sekejap untuk tukar beg saya tinggal ada tu. Lagi tak lupa. Lagi tak ada singgah juga tinggal tukar beg situ. Beg pakaian biasa dengan beg tu beg tukar beg antara beg dengan ni dua beg ni, beg untuk pakai saya kerja dan juga pakai biasa ni lah. Lepas tu lagi tukar balik. Lepas tu terus balik ke rumah lah. Tu relax sekejap. Dalam pukul 3.40 tu mandi semai lohor. Lepas tu duduk main internet main Facebook sepanjang ni. Dah boleh sanggup untuk main internet itu, Facebook. Lepas tu dah terlelap sekejap. Lepas tu lepas bangun tu pukul 5.10 tu semaya asar. Lepas tu duduk sepanjang ni duduk main tengok Facebook apa. Panjang tu lah. Panjang lepas pada pukul semaya asar tu. Siapalah kau? 6.50 saat ni barulah. 6.50 ni barulah teringat. Tak buat lagi video ni. Video daily ni. Habis pukul 6.52 saat ni terus buat video daily ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.